kalau dia tertutup sampai tahap sampai sini tuan ya, kalau kita kopiah kan. Ini ada sikit lagi. Dia sujud di atas sesuatu yang bersambung dengannya. Contohnya seperti hujung lengan baju yang panjang atau serban, solatnya sah sekiranya sesuatu itu tidak bergerak mengikut pergerakannya kerana ia termasuk dalam hukum sesuatu yang terpisah daripadanya. Jadi kalau yang disujud tu melekat kat dia, maksudnya kat badan dia lah. Tapi bila dia turun naik, benda tu tak ikut. Ni contohnya kain telekung yang panjang ataupun gaun pengantin Lady Diana. Kan kan dia bersambung, tu kan pakaian dia kan. Tapi kan yang bawah tu dia tak gerak. Kalau itu angin tiup, sujud atas tu sah. Baca lagi. Kiranya sesuatu itu bergerak dengan pergerakannya ketika berdiri atau duduk. Maksudnya dia ikut kita tu naik tu. Atau sebagainya, contohnya seperti sapu tangan yang diletak di lehernya. Maka solatnya tidak sah jika sujud di atasnya. Jadi kalau kain tadi yang duduk kat lantai tu je, sujud atas tu sah. Sebab dia hukumnya hukum sejadah, hukum benda terpisah. Tapi telekung yang atas ni, yang nyunyut ni, tu ceritanya bila kita nak selamat tapak tadi, kita tolak dia pergi ke depan, sepenuhnya teranas, solatnya tak sah. Sebab dia yang wajibnya sebahagian tu tadi, yang wajib, yang minimum tadi sebahagian. Jadi kalau dia tertutup sampai tahap sampai sini tuan ya, kalau kita kopiah kan, ini ada sikit lagi, sah lagi ya. Tapi dia jadi makruh kalau sengaja. Kalau sengaja baca barengan atas. Ada pendapat mengatakan wajib meletakkan seluruh dahi. Manakala berdasar pendapat pertama, iaitu yang kata yang wajib itu sebahagian, meletak seluruh dahi hanya sunat. Tetapi jika menyentuhkan sebahagiannya saja, hukumnya adalah makruh. Jadi kalau sengaja oning tudung, oning teluk itu sengaja kan, kopiah sengaja buat macam ni kan, jadi makruh. Makruh tadi dalam senarai larangan. Jadi potensi solat kita Allah tak terima, Allah letak dalam bangku sampah, dah ada dah potensinya. Sebab kita buat larangan masa solat.